Tahukah kamu, teriaklah sekuat manapun aku. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Ustaz Zaki kerana telah berjaya berpindah ke negeri kelahirannya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan semoga beliau lebih berbahagia bersama keluarga yang tercinta, yang saya maklum akan melimang cahaya matanya. Dan seterusnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Zaki kerana telah bersama-sama Sekolah Sampari Baru mencemerlangkan dalam bidang kurikulum maupun co-kurikulum. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan semoga beliau cemerlang di tempat baru. Semoga berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Zaki. Semoga Ustaz Zaki seronok di sekolah baru dan berbahagia bersama keluarga. Pastinya Ustaz Zaki berat hati untuk meninggalkan sekolah Samparik Baru, tapi rasanya itulah yang terbaik untuk Ustaz Zaki. Jadi saya doakan Ustaz Zaki sentiasa cemerlang, gemilang dan terbilang di tempat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan tahniah kepada Ustaz Zaki dan selamat maju jaya di tempat baru. Semoga Ustaz Zaki tidak lupa semangat Hayabina ini selamanya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Pertama-tamanya saya nak ucapkan tahniah kepada Ustaz Zaki kerana dapat bersama balik dengan isteri dan juga anak-anak bersama keluarga yang tercinta. Dan di sini juga saya nak menyusun jari, memohon kemaafanlah sekiranya mana kalau ada salah silap, terlanjur kata, terasa hati, dan juga terima kasih atas segala tunjuk ajar, apa-apa sekali lah dari sudut pembelajaran, dari sudut badminton, dari sudut sukan dan seumpamanya. Dan saya doakan Ustaz Zaki maju jaya dalam kehidupan dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sihat tubuh badan, panjang umur, ramai anaknya insya-Allah, isteri yang soleh, yang solehah, dan mudah-mudahan berbahagia di sekolah baru dan terus maju jaya di tempat yang baru. Siru ala barakatillah. Tahniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan sabas kepada Ustaz Zaki yang akan meninggalkan bumi SDN Parit Baru bersama dengan keluarga tersayang. Mudah-mudahan kami doakan mudah-mudahan Ustaz akan sentiasa sukses selalulah bersama dengan keluarga, dan jangan lupa kami di sini warga SDN Parit Baru. Goodbye. InsyaAllah jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mewakili Bilik Guru Perempuan mengucapkan selamat maju jaya untuk Ustaz Zaki. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum Ustaz Zaki. Okay, yang pertama sekali kawan nak ucapkan tahniah. Sebab apa? Sebab demo boleh tukar ke Kedah. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sebab panjang saya di sini selama 3 tahun lebih kurang kenal demo. Jadi banyaklah kenangan-kenangan. Terima kasih sangat-sangat.
Dan kalau cabar demo ke sekolah baru, jadilah ustaz yang legend, yang mana orang akan kenal demo. Jadi itu saja. Terima kasih banyak-banyak Ki, demo menjadi kawan-kawan selama ni. Saya baik kawan, waktu kawan tidur demo bagi, terima kasih sangat-sangat. Dan akhir sekali kawan tutup ucapan ni dengan pantun lah, dengan kata-kata harimau mati meninggalkan belang, Zaki pindah meninggalkan nama. Itu saja Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, kami daripada wakil budak badminton ingin berterima kasih sebab dah ajar kami daripada form 1 sampai form 3. Terima kasih untuk semua benda yang Ustaz dah bagi. Dan terima kasih melayan kami. Kita orang harap Ustaz dekat sekolah baru, Ustaz boleh selesa kat sana, Ustaz berjaya kat sana. Kita orang, insyaAllah kita tak akan sia-siakan ilmu yang Ustaz bagi kat kita orang. Bye. Terima kasih. Saya daripada wakil kelas 2 amal dengan form 2 nak ucapkan terima kasih sebab dah ajar kita alam, dah ajar kita orang badminton. Lepas tu pasal kerja rumah kita orang, insyaAllah kita orang akan siapkan. Lepas tu Ustaz jangan lupa kita orang tahu sebab kita orang adalah kelas yang Ustaz ajar. Kita orang je yang Ustaz ajar. Lepas tu je lah. Okay. Bye Ustaz. Selamat maju jaya Ustaz Zaki. Good luck kat sekolah baru. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya dari wakil Tingkatan 4 mengucapkan selamat maju jaya kepada Ustaz Zaki. Semoga Ustaz Zaki sihat selalu dan dilimpah ruahkan rezeki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Kami daripada kelas 9 sebagai wakil Tingkatan 5. Saya nak ucapkan terima kasih sebab dah mengajar kami selama 2 tahun. Belajar adab balaghah. Kami juga nak minta maaf kalau buat salah dengan Ustaz. Apa kata daripada kami, selamat maju jaya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, Ustaz Zaki orangnya baik, lemah lembut, ceria, periang. Yang sangat lemah lembut sebenarnya. Sebab Ustaz cakap sopan sangat. Saya suka kalau dia ajar adab. Best. Ustaz Zaki dia penyabar. Dia penyabar sangat. Betul-betul tak tipu. Pandai main badminton, pandai ngaji. Apa lagi lah? Peramah, baik. Handsome. Apa lagi? Ustaz Zaki pandai main chess, kelakor. Ceria. Sangat ceria. Dan peramah. Apa pendapat apa? Tentang Ustaz Zaki. Saya comel. Bye. Ustaz Zaki. Pendapat korang tentang Ustaz Zaki? Rasha. Aduh, dia masuk. Kena reject kali kedua. Assalamualaikum. Nak tanya ni. Terima kasih. Bye-bye Zaki. Pulang.